Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita nak ulang kaji salah satu daripada pembelajaran dalam subjek bahasa Arab bagi silibus KAFA lah. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan tajuk Jihatul Amkinah. Jihatul Amkinah yang bermaksud arah mata angin. Okey, arah mata angin ni adalah suatu perkara ataupun merujuk kepada petunjuk arah. Okey, petunjuk arah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lokasi dan tempat. Okey, dia biasanya ada 8. Okey, kita nak bincangkan hari ini tentang 8 arah mata angin iaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Macam mana nak sebut benda-benda tu, 8 arah mata angin tu dalam bahasa Arab. Dan arah mata angin ni biasanya kita tengok dalam peta ataupun kompas ataupun bila kita belajar tentang geografi, navigasi ataupun pelayaran untuk menentukan sesuatu arah ataupun kedudukan sesuatu tempat. Okey. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah 8 arah mata angin, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Okey, macam mana nak sebut utara dalam bahasa Arab? Okey, kita mulakan dengan utara terlebih dahulu. Okey, utara kita sebut dalam bahasa Arab ialah syamalun. Okey, utara syamalun. Ulang sekali lagi, syamalun. Okey, timur laut. Okey, timur laut dalam bahasa Arab ialah syamalun syarqiyun. Syamalun syarqiyun. Okey, timur laut. Okey, kemudian timur. Okey, timur adalah syarqun. Okey, syarqun. Kemudian tenggara. Okey, tenggara dalam bahasa Arab kita sebut janubun syarqiyun. Janubun syarqiyun. Okey, kemudian selatan. Okey, selatan kita sebut janubun. Okey, janubun, selatan. Okey, kemudian barat daya. Okey, barat daya janubun gharbiyun. Okey, janubun gharbiyun. Okey, seterusnya barat. Okey, barat dalam bahasa Arab kita sebut dia gharbun. Okey, gharbun. Dan kemudian barat laut. Okey, barat laut dalam bahasa Arab adalah syamalun gharbiyun. Okey, syamalun gharbiyun. Okey, kita ulang sekali lagi. Syamalun utara, syamalun syarqiyun timur laut, syarqun timur, janubun syarqiyun tenggara, janubun selatan, janubun gharbiyun barat daya, gharbun barat, syamalun gharbiyun barat laut. Okey, sekali lagi. Syamalun utara. Syamalun utara. Syamalun syarqiyun timur laut. Syamalun syarqiyun timur laut. Syarqun timur. Syarqun timur. Okey, janubun syarqiyun tenggara. Janubun syarqiyun tenggara. Janubun selatan. Janubun selatan. Janubun gharbiyun barat daya. Janubun gharbiyun barat daya. Okey, kemudian gharbun barat. Gharbun barat. Syamalun gharbiyun barat laut. Okey, syamalun gharbiyun barat laut. Okey. Itulah sebutan-sebutan bagi utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Okey, biasanya ada arah mata angin ni ditunjuk 4 sahaja iaitu utara, selatan, timur dan barat. Okey, untuk utara syamalun, syarqun, janubun, gharbun. Dan dia tambah lagi syamalun syarqiyun timur laut, janubun syarqiyun tenggara, janubun gharbiyun barat daya, syamalun gharbiyun barat laut. Okey, boleh ulang-ulang sehingga ingat.
Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan jihatul amkinah, iaitu arah mata angin. Bagaimana nak sebutkan dia dalam bahasa Arab. So, kita dah sebut beberapa kali tadi. So, boleh ulang-ulang sampailah ingat. Okey, selamat mengulang kaji. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.